Dan juga esko babi. Memang kau babi lah babi. Perangai kau lebih teruk daripada perangai babi lah babi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Baru 2 hari 3 hari lepas muncul dia jadi trending. Okey, kita video yang disebarkan, yang diwawakan mengenai kecaman dia, kritikan dia terhadap Anwar Ibrahim, PMX kita. Nampak macam okey. Tapi ada berapa video lagi rupanya sebelum itu. Bukan kali pertama dia mana dia continue lah, nak kata full time, tapi inilah menggunakan BTT ni menghentam kerajaan apa saja. Tapi bila dah 2-3 video kita tengok, kita nampak siapa sebenarnya karakter si Minah ni. Georgette Maila. Siapa tahu nama betul dia nama kita? So, saya nak kongsikan video ini yang pertama. Video bagaimana itulah. Mungkin tak ramai yang tonton video ni bagaimana kecaman dia. Hanya 1 minit 9 saat. Hampa cuba kira berapa kali Georgette Maila ni menyebut perkataan babi. Cantik kan perangai kau Menteri Babi berserta esko babi. Cantik perangai kau Kau kan nak buka zoo babi. Museum babi kan. Lepas ni kan kita pergi Selangor, kita nampak lah billboard sebesar-besar alam bergambar dan berwajah babi berserta dengan gambar-gambar Menteri Babi dan juga esko babi. Memang kau babi lah babi. Perangai kau lebih teruk daripada perangai babi lah babi. Cantik perangai kan. Kau ni memang perangai babi lah Menteri Babi. Nak buat pula zoo ternakan babi seluas 500 ekar. Bagus kau Menteri Babi. Esko babi. Nanti duduklah sekali dengan babi kan. Berumah tanggalah dengan babi. Hiduplah dengan babi. Hidulah bau najis babi, kencing babi. Hadaplah virus-virus yang berpunca daripada babi lah babi. Kau memang babi lah Menteri Babi. Esko babi. Sebab apa aku kata kau babi? Sebab kau tak reti bahasa. Berapa kali yang agak? Siapa teka? Siapa dapat ni? Berapa kali babi disebut oleh Georgette ini? Berapa kali? 19 kali dia menyebut perkataan babi hanya dalam 1 minit 9 saat video. Inilah orang yang sedang dipertahankan oleh mereka-mereka. Kononnya kebebasan bersuara sudah tidak ada dalam negara kita.